Nama aku Syafi. Tapi dari kecil, semua orang panggil aku PE. Mak aku kata, aku ni istimewa. Tapi, aku pun tak tahu apa itu istimewa. Nak tanya mak, tapi mak aku dah tak ada. Sekarang ni, aku duduk sini dengan Bobo. Tak ada siapa pun dengan aku. Jagung. Bang. Oh bang, jagung. Jagung bakar ada, kukus ada, cawan ada. Meh. Gila apa? Bang. Oh bang, jagung. Jagung bakar ada, kukus ada, cawan ada. PE lah apa? Kau ada duit tak? PE tak ada duit. PE lah apa? Semua orang lapar tau. Belah daripada sini. Minta. Tuah, nanti berbuka Tuah nak makan apa? Nak makan ayam lah, Bu. Okey, jom kita cari ayam. Jom. Tengok ayam Kak, nasi ayam satu. Ayam asin Okey, ayam Tuah pegang Alamak, Ibu. Ayam jatuh. Tak apa. Nanti kita beli baru tak apa, nanti kita beli baru. Boleh? Boleh tak kita beli baru? Rezeki. Tuhan marah buang rezeki. PE lah apa? Habis aku duduk layan kan. Tengok tak ada apa. Gemuk sampai. Gemuk. Siap. Siap. Sekejap ni aku nak bagi kau duit ni. Boleh beli makan. Kau pergi mana ni? PE lah apa? Rezeki. Ni nak ambil. Rezeki. Boleh pergi beli makan. Nah, duit makan. Apa benda ni? Ni Bobo. Bobo. Tengok jap. Boleh PE punya. Tengoklah kejap. Alamak. Walau Syia dia comel-comel dia. Bobo dah lari. Pergi kejar Bobo cepat. Bobo dah gerak. Kau nak pergi mana ni? Oi, bau tungki lah kau ni, kau tahu tak? Kau main sini, kau duduk main sini. PE lah di mana? Bobo. Ini nak buat apa? Aku starlight ke. Tengok sikit. Ada rasa kan? Ini kau main Bobo. Ni. Jalan cepat. Jalan cepat. Jalan. Jalanlah lagi. Bobo. Jalanlah. Hei, jantan! Kau buat apa tu? Jantan! Kau buat apa ni? Jantan tak guna! Jantan! Kau buat apa dengan dia ni? Bulan-bulan puasa? Kau tora-tora dia si lembut ni. Jangan sampai aku tora-tora kau pula. Jantan tak sedar diri. Muka tak mandi 2 hari. Not my taste. Tak mandi 2 hari. Mandi 2 hari? Kau ni kalau aku aku jerit. Tolong. Kau balik. Tolong. Tapuk. Aku kalau songket muka dua-dua ni. Nampak macam bulat tu. Tak apa. Nanti kita makan dia. Jangan makan seorang. Maaf cakap ni. Engkau ni punya makan macam saka. Kau tak gerti nak makan pelan-pelan ni? Gerti. Kau tak pernah makan ke apa? PE lapar. Tahu lah kau lapar. Tapi kau makanlah pelan-pelan. Ni kalau orang lain tengok aku,
duduk dengan kau makan macam ni. Aib. Maaf cakap. Hilang nafsu aku tahu. Nak tu. Kau tak payah tanya aku lah pasal nafsu. Budak ni. Ni lagi satu lagi. Aku nak cakap dengan kau ni. Maaf cakap. Lama aku duduk dengan kau ni. Hamis bau ni. Kau tak mandi Rumah PE tak ada air. Coy, tak ada air. Apa pasal? Kau tak payah biar air? Dah. Lepas ni aku nak kau balik, kau mandi. Faham? Ni satu lagi ni. Ni kan kau nak balik dengan aku ke kau nak balik sendiri? PE balik sendiri. Ni satu lagi. Ni. Aku nak kenalkan kau dengan sambal aku ni. Ni sambal kapitan aku. Dimasak dengan penuh kasih dan sayang. Resepinya tulus ikhlas daripada hati yang suci lagi murni. Maaf zahir dan batin. Maaf cakap iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Nah, kau makan tu. Makan dengan nasi kau tu. Untuk PE? Aku bagikan kau. Kau Terima makan. kasih. Makan cepat. PE suka. Terima kasih. Terima kasih. Rezeki. Allah marah buang rezeki. Jangan minum ni nak. Ni kotor sampah yang. PE lapar. Ya Allah kesiannya tu Pergi. kotor. Tak boleh makan. Nanti pergi sakit nak. Kenapa? Makcik ada. Meh ikut makcik. Pergi ikut makcik. Makcik ada kuih. Pergi lapar ya. Jom. Jom ikut makcik. Makcik ada kuih. Makcik bagi makan ni nak ya. Meh. Boleh? Boleh sayang. Boleh nak. Duduk. Ni apa Ni rezeki PE jumpa. Allah marah buang rezeki. Ini kosong nak. Pergi tak boleh makan. Pergi tunggu. Lapar. Tunggu. Makcik ada kuih. Mesti pergi suka. Sekejap ya. PE tak ada duit. Apa makcik bagi. Pergi makan. Betul? Betul nak. Betul. Makan. Pergi nak banyak mana. Pergi makan. Boleh? Boleh. Suka tak? Suka. Makan. Terima kasih. Pergi kat rumah duduk dengan siapa? PE duduk seorang. Seorang. Lepas ni, Pergi jangan kutip sampah. Jangan kutip apa-apa sampah. Jangan kutip, ya? Kalau Pergi lapar, Pergi nak makan, Pergi datang kat makcik. Boleh ke? Boleh nak, boleh. Nanti makcik bagi Pergi makan yang sedap-sedap. Betul? Betul. Pergi suka tak? PE suka sangat. Makan lagi. Terima kasih makcik. Sama-sama nak. Makan. Ada lagi tu. Pergi puasa tak? Puasa tu apa? Puasa tu mengajar kita menjadi manusia yang sabar. Kalau pergi puasa, barulah pergi dapat masuk syurga. Pergi dapat bersambut air raya. PE teringin masuk syurga. Pergi nak masuk syurga. Nak? Sebelum kita masuk syurga,
kita kena puasa selama sebulan. Habis sebulan, baru kita sambut Hari Raya. Oh. Lepas tu kita kena buat ikut perintah Allah. Jadi barulah kita dapat masuk syurga. Oh, nak. Pergi nak masuk syurga. Nak puasa tak? Nak, pergi nak puasa. Pergi tahu tak niat puasa? Pergi tak tahu. Tak apa. Makcik ajar. Ikut apa makcik baca tau. Boleh. Pergi ikut. Makcik ya. Ha. Okey. Ikut makcik. Mula-mula kita kena baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pandai sini ya. Tiap apa datang lagi ya? Baik. Okey bang. Baik. Terima kasih ya. Baik. Bos. Oi bos. Apa kau nak? Ya, aku pun kerja sini dah lama lah kan. Kau pun tahu lah. Kau tahu tak, minggu kedua puasa dah 7-8 biji kereta aku detailing lah. Nak raya ni takkan kau bonus sikit pun kau tak boleh bagi. Naik gaji sikit ke apa ke. Ni satu lagi aku nak bagi tahu kau. Kau pernah dengar pasal apa? Bad review pasal that car wash ni? Detailing baik, car wash baik. Semua baik lah bos. Apa salah kau naik gaji sikit, jangan kedekut sangat. Semak lah. Kau pergi buat kerja kau. Sambung kerja. Tak bagi kau pacaran kereta ni kau tahu nanti. Aduh, jantan keji ni pula datang. Dah belagak. Anak pula tu. Malas lah aku nak basuh kereta dia ni. Kau banyak bunyi pula. Kau basuh je lah. Malas lah aku. Man, pergi basuh kereta dia. Kau pergi layan dia. Malas aku nak layan dia. Hei! Pandang apa lagi? Kereta aku, cuci cepat. Kasih clear semua ni, aku nak detailing. Ni seat, dashboard, bawah kapet tu semua. Ni, jangan lupa tutup bumbung ni. Jangan tenggelam jadi kolam air pula dalam ni. Wax tau. Cepatlah. Kau buat elok-elok kereta aku ni. Aku tak kira sekarang ni kereta ni. Aku dah hantar dekat sini. Kedai ni kedai bapak aku tahu tak? Iyalah, Dad car wash kan? Mana ada lagi kat Melaka ni Dad car wash? Ni satu. Buat cepat. Lah kita punya orang kaya baru ni. Lambat betul lah. Dah ready lah ni. Yo! Alamak, dah ada. Apa lambat? Jom kita main dulu dah lambat ni. Mantap lah. Jom. Ya, all in lah. All in lah. All in. Okey, buka. Dah. Ha. Tổng phá xuân nè. Đây mau. Ala on lah. Berlalu lah sudah Ramadan. Hai ya. Yes! Kau ting. Bos, bulan ni banyak tau I jual barang. Oi, Ada bonus ke? bulan depan raya
Adik pun nak bagi main. Okay, bos. Hai abang, selamat datang ke Melaka Road 19. Kejap. Ini kedai motor ke? Kedai motor abang. Rasa macam dekat airport pula. Rasanya macam ada stewardess pula. Itulah yang istimewanya Melaka Road 19. Cup apa ni? Kap apa bang? Tak. Saya teringat dulu saya pernah main kaprik. Saya memang suka lelaki main kaprik. Lebih-lebih lagi suami orang. Okey, abang nak tengok motor? Boleh. Kat sini ada macam-macam tau bang. Memang macam-macam pun. Abang boleh tengok kita ada topik ledah. Ya, hari tu sebenarnya abang ada order exhaust full system tapi lambat sangat sampai. Ni dah sebulan dah ni. Oh, mahal tu bang. Sayang, sekarang ni mahal bukan masalah tau. Wow. Abang cuma nak exhaust tu je. Sebab exhaust tu bunyi dia syahdu kepit lagi. Tapi abang, I ada lagi satu exhaust yang I rasa lebih sesuai dengan you. Serius lah. Ya abang. Yang you order tu abang, exhaust dia kecil. Yang I nak suggest ni, exhaust dia besar. Bunyi dia ada letak-letak bang. Macam ni. Wow, berbunyi. Ya. Okey. Kalau macam tu, kita lupakan dulu pasal exhaust ni abang cakap tadi. Kita concentrate exhaust ni. Abang nak tengok. Boleh. Untuk abang. Janji perform. Mari bang. I tunjuk. Abang ikut I, okay? Ini yang tak ni. Dia ni. Geram aku. Okey, settle RM15,000. Abang nak resit ke? Tak perlu. Abang kalau beli barang biasanya abang tak pentingkan resit. Yang penting barangnya. Terima kasih abang kerana membeli di kedai kami. Masya kan? Ya saya. Masya, lepas ni kalau abang nak tanya pasal barang ke, nak tanya apa-apa pasal kedai ni, siapa yang abang boleh kontak? Wow. Serius lah? Ada. Dah ada? Macam bau budak jantan ni. Tapi smell like. Tak apa. Abang kontak nombor ni ya. Aisyah, jaga diri tau. Jangan lupa makan, nanti cengkung. Kelakar abang ni. Terima kasih. Bye. Bye. Kau apa hal ni? Pi. Apa benda kau datang ni? Kau nak apa? Pi Apa benda ni? Pi apa? tengok. Pi. Kau nak tengok rumah ni? Kau nak tengok rumah? Kau pergi muzium. Rumah aku ni bukannya muzium Melaka, tahu tak? Kau nak tengok. Dah, tak nak kau dekat sini lagi. Kau pergi. Kau berambos daripada sini, aku tak nak tengok muka kau lagi. Kau faham ke tak? Pergilah. Menyusahkan orang lah. Kau jangan buat sampah kat sini, boleh tak? Faham bahasa. Gemuk. Mak, sekejap. 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 Mak, sekejap
Sinilah kejap. Kau lagi mana ni? PE PE nak balik. Oh, dah makan? PE puasa. Oh, puasa ke? Sini, duduk. Duduk dulu, kau duduklah dulu. Duduk. Kau tahu niat puasa? PE Bismillah. Macam gitulah. Bagus kau ni. Bismillah je kau. Puasa. Nak makan lagi puasa. Puasa. Oh, kau puasa. Okey. Ni aku tanya kau last. Doa buka puasa tahu? PE Bismillah. Tak tahu. Nak makan lagi. Makan. Kau ni. PE nak raya. Ya, apa benda kau punya raya? Makan. Ini makan. Kau ni daripada itu hari aku bengang dengan kau. Kau tahu tak? Ini kalau aku hempuk muka kau. PE buat Puasa nak raya. Raya. Raya apa? Makcik janji PE puasa Makcik dapat- raya. Ni makan dia. Nak raya sangat kau ni. Kau ni daripada itu hari lebih cakap. Ni makan. Kau ingat apa? PE nak raya. Raya apa kau nak? Ni kau makan lagi. Ni sekarang. Raya. Makcik janji. Kau makan lagi. Nak makan puasa nak makan sekali. Makan. Kau ni lebih kau tahu. Aku ni bengang betul dengan kau ni. Baru kau dah makan. nak raya. Nak raya apa? Kau nak raya apa? Kau tak payah raya pun. PE nak raya. Kau ni kuat. Tolong PE. Hoi, jangan! Kau buat apa tu? Nanti kau jantan nanti. Apa kau buat ni? Tolong PE. Aduh, si lembut ni. Kau nak apa? Mak lah kau ni. Tolong PE. Jantan, kau buat apa dengan dia? Astagfirullahalazim. Ni apa ni? Darah? Darah? Jantan, ini bulan puasa lah. Kau ni betul-betul tak boleh taubat lah. Kutu betul kau ni. Kau ni betul-betul sentar premium lah, jantan. Sentar premium? Sakit. Aku sentar premium. Dia ni? Buat aku, jantan. Makan. Ni, buat apa tadi? Makan. Buat aku. Makan lagi. Cik, tolong saya, Cik. Celaka kau. Dia nak bunuh saya, Cik. Awak berdua pergi balai. Bawa report Buat saya, Cik. Dia nak bunuh saya, Cik. Cik, tolong, Cik. Tolong, dia nak bunuh saya. Tolong, Cik. Tolong. Pakcik, PE dia orang paksa PE makan. PE nak puasa. PE sabar nak PE sabar. PE jangan marah-marah tau. Nanti PE yang pergi. PE nak raya. Ya, boleh raya. Allah tahu PE sedang diuji. Allah sayang PE. Boleh sayang. Duduk dulu sayang. Duduk nak. PE nak raya, pakcik. Ya, makcik tahu. PE sabar nak Paksa PE makan. PE sabar PE istighfar banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak Doa kita sama-sama doa. Dia yang buat jahat dengan itu kan, biar Allah balaskan kat dia. PE sabar nak PE sabar dah sayang.
Ya, makcik. Ni baju raya untuk PE. PE punya? Ya. Inilah, PE kan dah puasa. PE dah bersabar kan. Ini untuk PE. Terima kasih, makcik. PE suka sangat. PE suka. Besok pun dah raya. Nanti awal-awal pagi nanti makcik ambil PE ya. Ya. Kita raya sama-sama. Betul ni? Betul. Nanti makcik masakkan rendang. PE makan sampai kenyang. Saya PE happy sangat. Makcik, boleh tak PE bawa Bobo sekali? Bobo nak raya juga. Bawa lah nak. PE gembira sangat. PE happy sangat. Bobo, ni baju raya PE. Cantik kan? Makcik kasih. PE dapat raya Bobo. Tapi Bobo tak ada baju raya. Tak apa, PE janji. Bobo tetap raya dengan PE. Janji jangan tinggal PE tau. Besok makcik janji nak ambil PE raya sama-sama. Makcik janji nak masak rendang sedap untuk kita. Kita makan sama-sama tau. PE happy sangat dapat raya. Sayang Bobo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, kau nak lari mana? Duit mana duit? Hutang bayar lah. Meng. Dekat aku, Meng. Apa ni, Meng? Duit mana duit? Duit mana duit? Yang kau kuat. Orang semua dengar. Duit mana duit? Sini, Meng. Duit mana duit? Mana duit? Kau kuat nanti semua orang dengar. Nanti malu aku. Duit mana duit? Meng. Jangan macam ni, Meng. Aku tak kira. Aku tahu kau baru menang judi. Aku tak kira ini kau bayar juga. Kau tak percaya aku ke, Meng? Memang aku tak percaya kau. Meng, jangan macam ni, Meng. Ini hari kalau kau tak boleh bayar, semua harta kau aku ambil. Meng, mana boleh macam tu, Meng? Ha? Sakit. Meng, jangan sini, Meng. Tolong buat aku macam ni. Tolong. Bagi peluang kat aku, Meng. Meng, rumah aku, Meng. Sebelum aku bunuh kau berambus. Meng, jangan buat aku macam ni, Meng. Hutang tetap kena bayar. Meng, ini rumah aku, Meng. Berambus! Rumah aku. Meng. Mampus aku. Mati aku macam ni. Assalamualaikum, PE. PE makcik datang ni. Selamat Hari Raya. PE makcik buat rendang. Mesti PE suka tau. PE
Pi? 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 Pi kenapa ni? Bangunlah. Pi bangun. Bangunlah. Pi. Pi. Eh. Eh. Pi. 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 Tolong. 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 Pi. Tolong Pi. Pi. Tolong. Tolong. Pi. Tolong Pi. Tolong Pi. Pi ke tu? Pi. Pi. Tolong. Tolong. Tolong Pi. Tolong ya Allah. Pi. Tolong. Pi. Tolong. Oi, apa yang kau buat kat sini? Kak, apa budak ni buat kat sini lagi? Kau dah menyusahkan orang lagi ke? Ha? Oi, bangun. Kau buat apa ni kat tempat orang ni? Bi? Bi? Bangun ni. Bi? Kak, kenapa Bi ni? Bi dah tak ada. Bi? Bangun Bi. Bi jangan macam ni Bi. Bi bangun Bi. Bi, kau kenapa ni Bi? Bi bangun je kita balik Bi. Bi. Bi, kau kenapa Bi? Bi, cucu kita balik Bi. Bi, aku banyak dosa dengan kau Bi. Aku dah minta maaf kau Bi. Ni dah makan sayang. Mak, apa benda lah nak tanya dia dah makan belum, dah makan belum. Tengok je lah badannya tu, apa nak risau sangat. Badan besar tu kat tak pernah kecut pun nak tanya dah makan belum, dah makan belum. Mak tengok kau ni selalu marah adik kau. Ini adik kau. Dia ni sangat sayang kau walaupun dia istimewa. Istimewa apanya mak? Ha? Apa benda yang istimewa ya? Dari dia lahir sampai sekarang ni, sampai dah besar macam ni, tak ada apa istimewanya pun, menyusahkan orang. Makan tidur, buat sampah, main dengan patung tu. Apa benda je pun? Mak nak pesan dengan kau satu. Kalau hari raya ni besok mak tak ada, tolong jaga adik kau ni baik-baik. Minta tolong sangat dengan kau. Kuasa. Jagalah adik kau ni. Duduk rumah mak ni, baik pergi kedai mak tu lagi bagus. Allahu Akbar. Jagalah dia, timanglah dia. Allahu Akbar. Kenapa abang kau macam tu, Dek? Hey Shrek, kau dengar sini? Ni aku nak beritahu kau. Dekat tangan aku ni dokumen tau. Dalam dokumen ni, sekarang rumah ni dah jadi rumah aku. Bermakna, mulai hari ni, aku dah boleh ada undang-undang sendiri pasal rumah ni. Aku tak nak ada orang lain, terutama muka kau ni. Jadi dengan segala hormatnya, aku minta kau berambus pada rumah ni hari ni juga. Ni rumah PE, rumah mak. Banyak mak kau. Mana mak kau sekarang? Abang. Mak kau mana sekarang? Mak kau dah tak ada. Jadi sekarang ni, rumah ni dah jatuh pada rumah aku. Kau faham? Kalau kau tak faham lagi, aku cerita kau lagi senang. Itu pintu, kau keluar. PE sayang abang. Sayang apanya? Aku peduli. Sayang mak. Aku peduli apa kau punya sayang. Aku tak pernah sayang pun kau. Kau dengan patung ni pada aku sama je, tak ada harga pun, tahu tak? Ha? Kau boleh bawa bobo kau ni, berambus pada dia. Kau nak keluar sendiri ke nak aku tarik kau? PE sayang abang. Kepala kotak kau punya sayang lah. Ni, mesti. Kau ni kau cakap banyak-banyak, aku tak kira. Mesti, keluar. Aku cakap aku tak peduli dengan kau punya sayang. Kau keluar. Kau keluar dari rumah ni sekarang. PE takut. Takut apa, peduli ya. Bagi teman mak kau tu kat kubur tu.
susahkan orang. Barulah lega dia aku. Lapang sikit rumah ni. Kalau tak semak, dia asyik muka bangunan tu yang blok muka aku. Sekarang barulah luas sikit rumah ni. Kak, kenapa dia, Kak? Dia tak ada. Pi, kau tengok macam TV ni. Pi, aku nakal ni, Pi. Pi, aku dah minta maaf kan kau, Pi. Pi, jom kita balik, Pi. Kita bawa balik Bobo, Pi. Aku jaga kau, Pi. Aku jaga kau. Aku sumpah aku jaga kau, Pi. Berlalu tanpa menoleh ke sini. Aku berdiri di tepi menunggu yang tak kembali. Suara ketawa jauh bukan untuk aku dengar. Raya datang seperti biasa. Aku masih belajar sabar. Aku diam bukan kerana tiada kata, cuma terlalu biasa dilupakan semua. Semua orang beraya dengan tawa dan ceria. Aku di sini saja menjadi yang tadi pinta. Tabir bergema jauh tak singgah di dada. Pi, sayang abang. Aku tak peduli dengan kau punya sayang. Sebab aku tak pernah sayang dengan kau. Kau dengan patung ni pada aku sama je, tak ada harga pun, tahu tak? Ha? Kau boleh bawa Bobo kau ni ngambus macam ni. Kau nak keluar sendiri ke nak aku tarik kau? Pi, sayang abang. Kalau kau tak engkau punya sayang. Ah, ni, mesti. Orang datang dan pergi, aku masih di Keluar! Kau jangan balik lagi sini! Aku tak berharap, cuma harapan makin pudar. Aku coba tersenyum. Ingat berapa kali aku cakap dengan kau, kau jangan datang sini lagi. Pi, tengok. Tengok apa? Kau tengok rumah ni. Ini rumah aku. Walau sendiri lagi, Bos, daripada sini aku tak nak tengok muka kau lagi. Kau faham ke tak ni? Kau pergi. Pergi dari sini. dalam diam yang panjang ada luka yang tak nampak, tapi terlalu dalam. Mak nak pesan dengan kau satu. Kalau hari raya ni besok mak tak ada, tolong jaga adik kau ni baik-baik. Minta tolong sangat dengan kau. Jagalah adik kau ni. Menjadi yang tadi pinta, tabir bergema jauh tak singgah di dada. Aku ada di dunia tapi bukan bahagiannya. Malam berlalu perlahan tanpa sesiapa bertanya. Jika esok aku masih ada, aku masih seperti biasa. Jika suatu hari aku tiada, titipkan doa dalam diam.